Bangun kelas! Selamat sejahtera semua bakal cikgu. Okey, boleh duduk dan tolong fokus sepenuhnya sekarang. Kalau anda ada di sini, maknanya anda dah lepas tapisan awal dan sekarang ni betul-betul bersedia nak hadap temuduga Institut Pendidikan Guru ataupun IPG. Tahniah saya ucapkan. Tapi, kerja keras sebenar baru je bermula tau. Dalam sesi penerangan masterclass kita hari ini, kita nak bongkarkan satu rahsia paling besar untuk tambat hati panel penemuduga, iaitu penyataan hasrat anda. Anggap saya ni macam cikgu anda hari ini. Saya akan bertegas sikit, tapi percayalah, ini sebab saya betul-betul nak tengok anda semua sarung tanda nama guru satu hari nanti. Jom, kita mulakan. Baiklah, ini silibus kita hari ini. Pertama, rahsia penyataan hasrat cemerlang. Kemudian kita masuk 4 tema utama, iaitu tema 1, jiwa pembimbing, tema 2, pemimpin dan penyeluruh, tema 3, pembina karakter murid, dan tema 4, pendidik ikhlas committed. Akhir sekali, nombor 6, ada satu amaran keras yang wajib anda patuh. Bahagian pertama, rahsia penyataan hasrat cemerlang, formula emas 5 langkah. Kalau anda cuma boleh ingat satu je benda hari ini, tolong ingat rangka mudah hafal ni. Ada 5 langkah asas yang wajib ada. Nombor 1, sebab. Kenapa anda nak sangat jadi cikgu? Nombor 2, bukti. Apa pengalaman sebenar yang boleh sokong sebab anda tu? Nombor 3, nilai. Apa sikap murni yang anda belajar dari pengalaman tu? Nombor 4, sumbangan. Apa yang anda nak bagi pada murid-murid nanti? Dan nombor 5, tekad. Apa janji anda kalau IPG terima anda masuk? Dengar sini. Panel tak nak dengar karangan panjang berjela yang melerit-lerit. Tak nak. Mereka nak struktur ni. Anda kena hafal 5 langkah ni macam anda hafal sifir. Sebab, bukti, nilai, sumbangan, tekad. Jelaskan? Sekarang, cuba tengok betul-betul beza yang ketara antara calon yang bersedia dengan calon yang main redah je. Tengok sebelah kiri ni. Saya mau jadi guru sebab saya suka mengajar. Wow, sangat lemah, sangat generik. Percayalah, beribu-ribu calon lain akan cakap benda yang sebiji macam ni. Panel dengar pun boleh menguap tau. Tapi, cuba lihat di sebelah kanan bila kita aplikasikan formula tadi. Sebab, suka bantu orang. Bukti, bimbing rakan korang yakin. Nilai, sabar dan bertanggungjawab. Nampak tak beza kualiti dia dekat situ? Ayat yang belah kanan ni ada bukti kukuh. Ia tunjukkan yang anda ni bukan sembang kosong, tapi anda memang dah ada pengalaman dan jiwa seorang pendidik. Nombor 2. Tema 1, jiwa pembimbing, membantu rakan dan pelajar lemah. Kepada calon-calon yang masa kat sekolah dulu asyik jadi tempat kawan-kawan mengadu atau rujuk pasal pelajaran, dengar teliti macam mana formula 5 langkah kita tadi diolah jadi ayat yang sangat cantik. Hasrat saya untuk menjadi guru lahir daripada minat membantu orang lain memahami pelajaran. Sejak di sekolah, saya sering membimbing rakan yang kurang yakin. Saya belajar bahawa setiap murid memerlukan pendekatan berbeza. Saya seorang yang sabar, bertanggungjawab. Jika diberi peluang, saya ingin menjadi guru yang dekat dengan murid. Saya komited memikul amanah ini dengan penuh dedikasi. Sedapkan dengar, ayat ni mengalir lancar, ada bukti yang wujud dan langsung tak bunyi macam robot tengah baca skrip. Inilah standard sebenar yang panel cari. Benda ni juga jelas tunjukkan betapa fleksibelnya formula ni tau. Anda tak payah ada pengalaman yang gempak-gempak atau sama dengan orang lain. Rangka ni kita boleh ubah suai. Contohnya, kalau sebab anda adalah inspirasi dari cikgu lama anda, pastikan bukti tu cerita pasal macam mana anda cuba tiru gaya didikan cikgu tu. Atau, kalau sebab anda adalah rasa empati, jadikan momen anda bantu kawan sekelas yang malu nak bertanya tu sebagai bukti. Asalkan anda ada sebab yang kuat dan terus disokong dengan bukti yang sahih, cerita anda akan lekat dalam kepala panel. Seterusnya, nombor 3, tema 2, pemimpin dan penyeluruh, pengalaman memimpin kumpulan. Bila seorang pemimpin bercakap, kena ada keyakinan macam ni. Saya memilih IPG kerana saya benar-benar berminat untuk mendidik dan membimbing murid sejak usia muda. Saya pernah diberi peluang memimpin kumpulan kecil semasa aktiviti sekolah dan membantu rakan menyiapkan tugasan secara tersusun. Saya bersedia memberi komitmen penuh untuk memikul amanah sebagai pendidik. Calon-calon sekalian, bila anda sebut je pasal pengalaman memimpin kumpulan kecil dekat sekolah, panel terus nampak yang anda ni mampu kawal satu bilik darjah. Anda dah keluarkan aura seorang cikgu. Tolong jadikan pengalaman ni sebagai senjata utama anda. Tapi ingat tahu, poin paling kritikal dekat sini ialah kepimpinan tu bukan sekadar pandai tunjuk jari bagi arahan. Sama sekali tidak. Kepimpinan yang sebenar bermaksud anda ada rasa tanggungjawab, ada komunikasi yang jelas dan yang paling penting ada tahap kesabaran yang tinggi untuk bimbing ahli kumpulan yang agak perlahan. Cikgu yang hebat adalah seorang pemimpin yang penyabar. Jadi pastikan anda serlahkan nilai-nilai ini dalam penyataan hasrat anda. Masuk yang keempat, tema 3, pembina karakter murid, membina keyakinan dan potensi.
Cuba hayati ayat ni betul-betul. Keyakinan bahawa setiap murid mempunyai potensi yang boleh dikembangkan dengan bimbingan yang betul, tugas guru memerlukan hati yang cekal, sabar dan tidak mudah berputus asa. Perkataan cekal dekat situ, harganya sangat mahal. Ia pancarkan tahap empati yang luar biasa. Kalau anda dapat sampaikan emosi ini dari lubuk hati anda, depan panel, maksudnya anda buktikan yang anda takkan sesekali berputus asa pada murid yang paling corot pun, panel akan terus nampak jiwa pendidik sejati dalam diri anda. Dekat sinilah bahagian sumbangan dalam formula kita tadi mainkan peranan besar. Anda kena betul-betul spesifik tentang macam mana anda nak menyumbang. Adakah anda nak wujudkan suasana belajar yang positif supaya budak-budak ni tak takut nak angkat tangan bertanya? Atau adakah anda nak pelbagaikan gaya mengajar supaya murid rasa lebih dihargai dan seronok belajar? Panel nak dengar tindakan yang praktikal tau, bukan sekadar angan-angan kosong. Terangkan kepada mereka apa sumbangan realistik yang anda rancang nak bawa masuk ke dalam kelas. Nombor 5. Tema 4. Pendidik ikhlas, committed, kesungguhan dan amanah besar. Dengar sini bagi baik, kelas. Profession perguruan ni bukan sekadar tempat persinggahan. Bukan juga untuk orang yang semata-mata nak kerja gaji bulan-bulan. Tak. Panel sedang cari individu yang nampak kerjaya ni sebagai satu tanggungjawab yang amat-amat berat. Saya berhasrat menyertai IPG kerana saya melihat profession guru sebagai amanah besar untuk membimbing generasi muda, pendidik yang berdisiplin, berilmu dan sentiasa memberi manfaat. Masa anda sebut perkataan amanah besar tu, sebut dengan penuh semangat dan ikhlas. Biar panel nampak keikhlasan tu terpancar dekat mata anda. Biar mereka tahu yang anda betul-betul faham pegang masa depan anak bangsa ni adalah satu beban tanggungjawab yang anda rela pikul dengan penuh komitmen. Satu lagi tolong, jangan sesekali merendah diri kalau anda rasa, alah pengalaman saya ni biasa-biasa je cikgu. Dengar ni, tolong ajar adik sendiri buat kerja sekolah kat rumah pun dikira sebagai satu bukti yang sangat kukuh tau. Selagi anda boleh kaitkan macam mana ajar adik itu mengajar anda erti kesabaran, cara nak bagi sokongan moral dan cara terangkan benda susah jadi senang ikut tahap budak, itu dah jadi satu penceritaan kelas pertama. Jangan pandang rendah pada pengalaman sendiri. Cuma bingkaikannya guna formula 5 langkah tadi. Seterusnya nombor 6. Amaran. Tulis dari hati, peperiksaan akhir. Okey, semua sila duduk tegak sekarang dan beri tumpuan 100%. Tolong baca dan pahatkan betul-betul dekat minda anda. Jangan hafal bulat-bulat. Hafal rangka dia, bukannya karangan tu. 15 contoh yang ada dalam sumber kita ni cuma sebagai panduan tau, bukan untuk anda copy-paste. Ingat sikit, panel tu dah berdepan dengan beribu-ribu calon. Karangan tiruan ni, dari jauh 10 batu lagi diorang dah boleh bau. Kalau diorang dengar anda cakap benda sebiji macam 10 calon sebelum anda, automatik markah anda merudum. Guna formula sebab, bukti, nilai, sumbangan dan tekad tadi, tapi pastikan anda masukkan cerita dan pengalaman sebenar anda sendiri. Jadilah diri anda yang asli. Jadi, sebagai penutup untuk sesi masterclass kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang sangat mendalam. Cuba anda tanya pada diri sendiri, adakah anda bersedia memikul amanah ini dengan jujur? Kalau jawapannya ya, maka susunlah penyataan hasrat anda dari hati yang paling ikhlas. Gunakan struktur yang kita dah bincang tadi dan buktikan depan panel tu yang Malaysia ni memang perlukan bakal guru macam anda. Selamat maju jaya, pastikan anda buat persediaan rapi dan berikan yang paling terbaik nanti. Baiklah kelas, bersurai.